Chef Wan difitnah buat tak baik dengan cucu lelaki dia sendiri. So lelaki ni nama dia Chef Wan, and Chef Wan memang ramai orang kenal. Dia adalah chef selebriti yang popular, sehingga dia hebat sangat menjadi chef ni sampai dia dapat gelaran Datuk. Kes Chef Wan ni semua bermula dengan anak dia sendiri, dari Serena. So Serena ni dia kahwin dengan suami dia yang pertama. Kita panggil je lah nama mereka ni, satu Serena dan satu Edward. Lepas mereka kahwin pada tahun 2010 macam tu, lepas beberapa tahun kemudian lahirlah cucu Chef Wan, iaitu anak mereka Serena Edward, satu anak lelaki dan satu lagi anak perempuan. Berapa tahun kemudian ada satu kejadian, cucu Chef Wan ni, cucu dia mengadu tempat private dia sakit, kena gigit semut. So Chef Wan ni sebagai atuk yang sangat baik, so dia cek lah. Sebab ialah risau kan, kena gigit, takut ada apa-apa kan. So dia kena cek lah, mana parents tu mesti akan cek kan. So dia cek lah. Dan dia dengan driver sendiri, akhirnya mereka semua bawa dia ke klinik, and cucu dia alhamdulillah sihat, tak ada masalah pun. So kenapa cerita ni penting? Sebab cerita ni akan dibangkitkan pada masa akan datang. Berapa tahun kemudian, suatu benda yang buruk berlaku, iaitu Serena dan Edward akhirnya bercerai. Lepas bercerai ni semua, Chef Wan ni dia try lah protect anak dan cucu dia. Kan? Dia try, yalah ayah mana yang tak protect adik dia sendiri kan. So, Chef Wan ni dia upload lah 8 posting dekat IG. Kan dia cerita pasal bekas suami Serena ni, pasal perangai dia. Hal perangai yang dia tak puas hati lah. The moment Edward nampak macam ni, dah memang bam, serasa macam cukup. Akhirnya dia saman Chef Wan. Sehinggalah Edward saman balik Chef Wan dan Serena. Kali ni pula mereka tuduh Serena fitnah mereka ada affair masa kahwin. Dan Chef Wan berkelakuan tak senonoh gunakan insiden semut yang kita cerita tadi itu. Mereka dakwa juga Chef Wan tak jaga cucu dia ni dengan elok. Lepas mereka masuk skot semua. Mahkamah Tinggi akhirnya memutuskan Chef Wan yang menang. Dan Chef Wan dapat RM25,000. Chef Wan ambil RM25,000 itu. Dan dia tambah lagi RM60,000 duit dia sendiri. Dan dia akhirnya sumbangkan ke semua duit itu ke Pusat Penyelidikan Kanser Malaysia. Tapi Edward dia buat rayuan untuk mahkamah teliti semula kes ni. Dan selepas mahkamah rayuan buat keputusan baru, posting Chef Wan memang fitnah. Chef Wan diarahkan bayar RM150,000. Dan Chef Wan tidak boleh lagi bercakap tentang Edward. Dan pada Oktober 2024, dia nak appeal, dia nak buat rayuan untuk kes ni semula. Tetapi Chef Wan tarik balik permohonan tu. So Chef Wan dia bayar RM150,000 pada tahun around 2025 yang baru kita dapat berita ni. Chef Wan pula sendiri mengumumkan yang Chef Wan dan Serena menang kes semua tuduhan oleh Edward. Wan kata mereka bawa semua bukti dan mahkamah memihak kepada mereka. Itu yang Chef Wan cakap. Wan sebenarnya tak nak panjangkan drama ni. Kes ni dah lama sangat bergaduh dah. Sehingga bukan setahun, dah hampir 10 tahun lebih dah. Cucu dia sekarang yang dulunya kecil tu, sekarang dah 16 tahun dah. Chef Wan cakap dia tak bosan dah turun naik mahkamah. Dia tak untung apa-apa pun. Yang kaya hanyalah peguam sahaja. Benda tu banyak membuang masa dan membazir duit.